Tak lama lagi Poco akan melancarkan Poco F7 series dan ini dekat saya kita ada Poco F7 Pro. Jom kita buka kotak tengok kan. Nampak gaya kotak dia still sama macam Poco yang lain. Kita buka plastik dulu. First kali bila anda buka, anda akan dapat inilah dia. Okey, Poco. Kemudian anda boleh tengoklah dalam dia. Kita ada dekat sini macam biasa lah, macam anda beli phone-phone lain kan. Anda ada SIM ejector tu kat bahagian belakang. Anda akan diberikan casing dan kali ni casing diberikan Poco ialah warna hitam. Jadi inilah bentuk casing dia. Dia bukan warna hitam sebenarnya, warna grey kat sini. Tapi yang saya suka bentuk dia tu. Bentuk dia ada kamera kat bahagian sini dan juga ada flash kat bahagian sini kan. Jom tengok macam mana rempuan bentuk dia punya smartphone. So untuk smartphone ni kalau kita tengok kat sini, apa yang ada ciri-ciri dia ada kat sini lah. Macam Snapdragon 8 Gen 3, kita ada 6000 mAh. Kita ada screen AMOLED 120Hz, 50 megapiksel kamera dan juga IP68. Kita buka dulu. Tapi sebelum tu juga kita adalah pengecasan dia dekat sini kan. Anda bukan beli tak ada pengecasan dan dia punya charge dia ialah 90 watt untuk jenis Pro. Kalau Ultra yang ada tu tak silap saya ialah 120 watt. Yang itu lagi laju lah kepada anda yang nakkan performance yang lebih better. Jadi inilah dia, bila kita buka kotak anda akan dapat inilah smartphone dia. Okey, smartphone dia design dia wow juga. First impression saya lah kalau nak tengok warna ni kan. Okey, bahagian belakang ni memang rasa sejuk kan. Memang solid tapi dia agak tebal lah smartphone ni. Dan dia punya jenama Poco dia agak besar sikit kat sini kan. Dan nak tengok kat sini Xiaomi HyperOS 2 kat sini kan, yang paling latest lah. Saya suka dengan dia punya OS yang baru ni, dia lebih smooth kat sini kan. Dia ada juga transition, itu yang best. Tapi saya nak tahu juga pendapat anda tentang rekaan bahagian belakang dia kan. Yang bahagian bawah ni mungkin flat, anda mungkin rasa macam biasa je kan. Yang bahagian atas ni dia nampak pelik. Tak smartphone yang macam sekarang-sekarang tak ada pun macam ni kan. Smartphone daripada Poco je yang ada kamera yang dekat bahagian tepi, kemudian dia ada flash kat bahagian sini, kemudian kat bahagian atas ni dia punya finishing dia lain. Pendapat anda ada suka atau tidak? Komen kat bahagian bawah.